Assalamualaikum dan salam sejahtera Ifat Mior, Nazmi, Amri, Faris, Rizman dan Kimi. Pesanan ini ditulis khas untuk kalian semua sebagai tanda persahabatan dan keikhlasan. Setiap daripada kalian ada kelebihan tersendiri, ada cerita hidup masing-masing dan ada ujian yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada sesiapa. Walau apa pun yang sedang kalian hadapi hari ini, penat, kecewa, keliru atau hilang semangat, percayalah bahawa semua itu adalah sebahagian daripada proses untuk menjadikan kalian insan yang lebih kuat dan matang. Tiada usaha yang sia-sia, tiada kebaikan yang terlepas daripada balasan. Jangan sesekali merendahkan diri sendiri atau membandingkan hidup dengan orang lain. Setiap orang bergerak mengikut masa yang berbeza. Yang penting terus melangkah walaupun perlahan, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah mereka yang tidak pernah berhenti berusaha. Jika suatu hari kalian rasa ingin mengalah, ingatlah bahawa kalian tidak bersendirian. Persahabatan ini wujud untuk saling menyokong, mengingatkan dan menguatkan antara satu sama lain. Kita mungkin tidak sempurna, tetapi kita sentiasa boleh menjadi lebih baik bersama-sama. Semoga Allah sentiasa melindungi langkah kalian, mempermudahkan segala urusan, menenangkan hati dan membuka pintu rezeki serta kejayaan pada waktu yang paling tepat. Teruskan menjadi insan yang baik, berani dan jujur dengan diri sendiri. Ingatlah, kawan buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Terima kasih wahai kawanku, terima kasih, bye.